Jasmine dari Kanada. Jasmine ni adalah seorang budak yang umur dia baru je 12 tahun. Tapi dia dah berani bunuh semua ahli keluarga dia. Benda ni start bila Jasmine ni start bercinta dengan seorang lelaki yang time tu umur dia dah 23 tahun. Boyfriend dia ni pula jenis yang suka punk rock macam tu. So, korang faham-faham lah gaya dia tu macam mana. Sejak daripada situlah, Jasmine ni terus berubah. Dia suka sosial, suka pergi clubbing, make up macam vampire, lipstick gelap. Konon nak nampak macam dah besar. Tapi lepas je mak ayah Jasmine ni tahu pasal hubungan diorang terus mengamuk and kurung Jasmine dalam bilik biar tak dapat jumpa lelaki tu. Disebabkan perasaan geram yang membuak-buak, Jasmine dengan boyfriend dia ni nekat nak bunuh semua ahli keluarga Jasmine. Sebelum Jasmine dengan boyfriend dia buat semua tu, diorang sempat pergi tengok filem tajuk Natural Born Killers untuk tiru aksi bunuh yang ada dalam cerita tu. Jasmine ni juga ada share dekat kawan-kawan dia pasal plan dia ni. Tapi kawan-kawan dia ni anggap dia ni cuma main-main. Sampailah satu malam ni, boyfriend si Jasmine ni masuk dalam rumah Masa tu dia terus tikam bapa Jasmine tu sampai 12 kali Lepas tu sambung dengan mak dia pula. Adik dia lagi kesian, dah lah kena tikam. Lepas tu kena kelar pula lehernya. Korang ni macam tak ada hati pun langsung Dah buat macam tu, lepas tu boleh enjoy happy-happy pula kat kedai makan. Benda ni kantoi pun sebab jiran dia nampak ada satu mayat yang tergantung dekat tepi tingkap. Dan sekarang ni Jasmine dengan boyfriend dia ni pun dah kena tangkap. Bila polis tanya kenapa Jasmine buat macam ni, dia jawab sebab dia terlalu sayangkan boyfriend dia. Awak, dia tu boyfriend je tau. Mak ayah awak yang besarkan awak daripada kecil. Awak rasa siapa yang patut awak menangkan?